So Greenwich Ni first time kau pergi UK? First time. Ui yo. First time. So aku okay pergi. Lepas tu hari pertama dia cakap okay tak apa, hari pertama kita kena jumpa dulu sebab kita nak plan esok nak jumpa family dia. Oh, so tak payah jumpa family lagi? Tak jumpa family dulu. Like dia macam bagi chance sikit lah supaya macam okay at least sebelum jumpa family dia, jumpa dia dulu, at least kita plan nak cakap apa untuk family dia macam tu. Jumpa hari pertama, aku bertanya lah aku nak kena buat apa, nak kena bawa apa jumpa family dia semua macam tu lah. Lepas tu okay lah. And then dia cakap accent UK habis tau. London accent UK lah. Tapi tak adalah heavy macam. Yelah tapi still ada accent UK lah. Bukan rap UK lah. Tapi masa aku still macam memang sebab dia lahir sana kan. Yes, dia sekolah sana. Sekolah semua sana. Uish. Still tengah belajar. Tapi still pakai hijab Yes, hijab. Uish, dahsyat. Aku suka dia basically sebab first agama dia je. Memang agama dia agama strong lah. Dia tak adalah macam strong gila. Cumanya tapi banyak pegangan agama yang aku rasa macam dia ni jaga gila. Even macam tembok tu pun aku macam ni kan, dia cakap please don't get attached. Macam jangan terlampau dekat dengan aku. Macam tu lah. Banyak yang dia yang menjaga benda tu lah, which is aku impress lah dengan benda tu. Umur dia berapa? 20. Yo, serius lah. Bapak lain macam siap. Dia adik-beradik berapa orang? Balik dia 3 orang. Ada lelaki? Dia first. Bawah lelaki. Oh, bawah 18. lah. Bawah lagi perempuan.